Tengok ni korang, pizza paling lembut di Seremban. Dah lah topping pun full, cheese tak kedekut langsung. Memang betul lembut korang. SK dah biarkan lama atas meja, dia masih lagi lembut tau. Mana nak dapat pizza macam ni? Dah tentulah dekat Pizza Ukhuwah. Yang paling penting ada sijil halal JAKIM untuk premis dan produk. Kedai pun bersih, nak makan pun rasa yakin dan selamat. Lepas korang try Pizza Ukhuwah ni, confirm pizza lain terus rasa biasa. Yang lagi best, masak pizza ni boleh siap dalam masa 1 minit je. Sebab dia gunakan oven teknologi tinggi untuk hasil yang lebih sedap dan cepat. Bolehlah korang order untuk event, jamuan sekolah dan pejabat. Kebanyakan pelanggan 90% takeaway dan delivery, manakala 10% lagi dine in. Sesuai makan seisi keluarga. Anak-anak SK pun suka makan Pizza Ukhuwah ni. Bukan ada pizza je tau, dekat sini ada spaghetti, nugget, ada chicken ramen yang pedas tapi sedap. Rasa ayam the best. Menu yang lain pun banyak lagi. Kalau dah makan mestilah nak minum air kan. Dekat Pizza Ukhuwah ni pun ada air tau. Dorang bancuh sendiri. SK order chocolate premium ice, Thai grape ice dan juga Thai apple ice. Sedap, manis, memang kenalah dengan tekak SK. Lagi satu SK nak bagi tahu, akan datang ada pizza gaya Neapolitan macam design Wagyu dan macam-macam lagi. Tak sabar ni. Jadi korang tag member korang yang suka makan pizza.